morning guys. 8:30. Kita nak pergi cari breakfast. Lepas tu kita nak pergi mandi laut dengan swimming pool. Lepas tu kita nak pergi jalan-jalan. It's just me and kakak. Ibu dengan ayah breakfast dekat hotel. Tu untuk 2 orang je. So we have to cari breakfast kat luar. Tomorrow me and kakak going to breakfast kat hotel pula. Naik kereta cari breakfast kat kampung ni. Kita jumpa kedai makan. Satu ni je kedai yang buka for breakfast. So we don't know apa yang dia ada. So saya order roti. Kakak roti kosong. Saya punya roti Milo. Kita dah nak pergi pantai guys. Naik bagi. Air pasang. Semalam kan sini tak ada air. Surut. Kita nak pergi situ. Okay, dan swimming pantai. Weh, panas weh. Aku tak nampak ni. Pukul 10:30 panas doa. Tapi it was a good swim. Bye-bye pantai. Tak payah bye-bye sangat lah. Sekejap lagi petang mandi lagi. Yeay, mandi kolam. Sekarang kita nak pergi ke Maman. Kita nak makan kepok lekor. Oh, kita nak lunch dulu. Kita nak lunch kat Maman. Lepas tu kita nak pergi, mungkin pergi Mesra Mall. Lepas tu kita nak pergi makan kepok. Itu adalah highlight hari ini. Sekarang pukul 12.30 ya guys. Kita akan solat kat luar. Kita sampai tempat lunch. I love my makeup today. Kita nak makan apa ya? Okay, kita dapat duduk bilik dekat dalam aircon. Ni lunch kita. Ayam kunyit, udang kunyit, sotong kunyit. Oh, lepas kita makan, kita nak pergi Mesra Mall. Lepas tu kita nak makan kepok lekor, otak, sata dekat Cukai. Ayah's hand. Okay, korang memang takkan nampak muka family members aku sebab aku memang tak nak expose. Bukan kat YouTube je, I mean dekat social media pun aku tak expose my family members punya muka. Saya punya udang kunyit. Weh, besar-besar udangnya. Ni RM19. Untuk portion macam ni kita akan rasa. Nanti kita akan review. Okay, done dinner. Ibu rate berapa? Bila lah lunch. Saya rate 8.5/10. Sedap. Dia punya udang besar-besar. Kalau korang tengok tadi kan, udang dia besar-besar. Lepas tu rasa dia pun sedap. So kita bagi rate 8.5/10. So kita kat sini kita drive. Sebab ayah hanya drive dekat highway. Okay, so never mind lah. Kenalah sebab kita dah bukan princess dah. Sekarang kita dekat Mesra Mall. Mesra Mall dekat-dekat Kemasik. Kemasik ke Kemasik kan? Temasik is Singapore. Okay, kita macam membuang masa kita kat sini kejap sebab kita kan lupa makan. So macam kalau kita nak terus pergi makan kepok lekor, sata semua, penuh lagi perut. So kita kena buang dulu lah lemak dan makanan yang ada supaya kita boleh masuk lagi yang lain. Logik. Okay, we're done with Mesra Mall. Kita nak pergi makan sata dan otak-otak dan kepok lekor Ori Terengganu. Kita makan kat warung sata Kak Nap. Kita selalu makan kat sini guys. Sata, otak-otak, kepok lekor. Kita makan. Yummy. Okay guys, kita nak mandi laut. Sebenarnya kan mandi laut ke mandi pantai? Mandi pantai lah kan kalau mandi laut. Tengah-tengah laut lah. So kita nak check out pagi. So kan petang dengan pagi punya ombak kan lain. Jadinya sukanya mandi. Okay, by the way aku suka tau pantai yang ada ombak. Faham tak? Macam kita boleh main ombak tu. Tapi kan ada orang tak suka. Macam housemate aku dia tak suka. Seorang tu lah. Yang lain okey je. Air dah surut a bit. Not a bit, banyak lah. Sebab tadi pagi kita mandi kat sini. Dia macam ada pasir. Dia macam air, pasir. Kita nak pergi mandi belah tu. Faham tak? Kita dah jalan daripada situ. Nampak tak? Situ. Lintas sini sikit-sikit. Sampai sini.
Kita nak mandi belakang tu. Cantiknya. Best je. Masya Allah. Baru ada ombak. Pagi tadi kan air pasang. Jadi kita orang kat sana je. Tak sini. Dan mandi pantai. Okay, best. Kita memang suka mandi pantai petang-petang. Sebab ombak dia memang 10 out of 10. Memang best. Kita nak mandi swimming pool kejap. Lepas tu kita nak dinner je. Lepas tu dah prepare untuk balik esok. Tak ada orang sini lah guys. Sebab hari ni hari Selasa. Hari ni hari Senin. Ni malam ni kita makan kedai C Goreng daging, mi celup. Apa ni? Ibu apa bu? Ibu ya? Maggi kerabu Maggi. Kerabu Maggi. Ayam ya? Nasi goreng USA. Nasi goreng USA. Morning guys. Aku memang pakai baju breakfast malam sebab memang sekarang aku nak pergi breakfast. Baju ni memang khas untuk pergi breakfast lah. So hari ni Mik dan kakak breakfast kat hotel. Ibu dengan ayah pergi cari kat luar. Okay, ada air jus, kopi. Apa ni weh? Mikawi ke? Tengok sikit. Macam celup ke mana? Tak tahulah. Lepas tu ada buah. Lepas tu ni, ini dressing untuk apa tak tahu. Ada cereal, nasi goreng, ayam, telur, sausage, red bean, nasi lemak. Apa ni ah? Apa ni nama ni tak ingat. Kek pisang ni. Ni aku ingat dah nama dia, lupa dah. Roti bakar. Okay, kita nak check out dah guys. Kita singgah beli roti paung. Roti paung ni memang famous sebelah-belah ni. Ni list dia. Kita ada cheese gula, pandan, kacang, plantas. Kita ambil 3. Oh sorry. Ni dekat nasi ulam di Pondok Kuantan. Sekarang pukul 2. So lepas lunch kita nak pergi Kula Cake. Lepas tu kita heading home lah. Balik dah. Sekejap aku tunjuk kat korang lauk dia banyak dah. Apa jam lebih 20. Tengok banyak daripada hujung tu sampai hujung ni. Lepas tu belah situ pun ada lagi. Dia ada ayam berempah, sambal, ulam, nasi. Di Kuantan kalau duduk di sini memang tak sah. Memang kena singgah. Ais coklat dia sedap gila guys, 10 out of 10. Kat lorong, tak tahu nama apa, orang sini panggil tempat ni lorong apa. Tapi ni macam ada mural-mural, boleh ambil gambar lah sini basically. Tapi sekarang panah. Tapi tak silap kalau malam-malam ada kabut sel kot sini ke apa tak. Tak ingat lama dah tak datang. Tapi boleh kat sini boleh jadikan spot untuk OOTD. R&R Gambang, kita berhenti solat here. And then makan dessert. And then balik. Okay, kita dapat pavlova Kula Cake. Tengok ni. From Kuantan with love. Kan pavlova cookies and cream. Pavlova cookies and cream. Kakak saya punya. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Betul.